Isu bantuan dari Malaysia kepada mangsa banjir di Sumatera yang tular di media sosial mencetuskan pelbagai persepsi dalam kalangan masyarakat Indonesia, termasuk dakwaan bahawa Malaysia bertindak lebih pantas dan menyalurkan bantuan berskala besar berbanding kerajaan Indonesia. Bagaimanapun, Menteri Dalam Negeri Indonesia, Tito Karnavian, tampil menjelaskan situasi sebenar dan menegaskan bahawa naratif tersebut tidak selari dengan fakta di lapangan. Menurut beliau, bantuan yang diperkatakan secara meluas itu bukan disumbangkan oleh kerajaan Malaysia, sebaliknya datang daripada pihak swasta atas dasar simpati dan hubungan tertentu. Tito menjelaskan, bantuan berkenaan kebanyakannya melibatkan bekalan ubat-ubatan dengan nilai kira-kira RM300,000, jumlah yang dianggap kecil jika dibandingkan dengan skala bencana serta kemampuan kerajaan. Beliau menegaskan bahawa kerajaan Indonesia telah menggerakkan peruntukan bernilai berbilion rupiah dan melibatkan 52 daerah serta bandar yang terjejas, selain mengerahkan helikopter tentera, pasukan penyelamat, polis dan agensi berkaitan sejak hari pertama kejadian. Menurutnya, persepsi bahawa bantuan Malaysia lebih besar dan pantas timbul akibat penyampaian maklumat yang tidak menyeluruh di media sosial. Tito turut mengingatkan bahawa salah faham sebegini boleh menjejaskan keyakinan rakyat terhadap keupayaan negara sendiri dalam menguruskan bencana.